Resepi sambal mangga atau mangga pacedi. Mula masuk minyak, masuk halba campur, masuk daun kari. Lepas tu korang masukkan bawang besar dengan bawang putih tu. Kak Zai dah chopper, Kak Zai masukkan. Lepas tu korang tumis-tumis dia sekejap. Masukkan halia yang kita dah cincang ni, halia yang kita dah cincang petak-petak macam ni. Lepas tu korang tumis dia kejap. Masukkan cili giling atau cili bo. Korang tumis-tumis dia kejap. Masukkan rempah cili ataupun serbuk cili. Okey, serbuk cili lah korang tahu kan. Masukkan dalam 2 sudu macam tu. Lepas tu biarkan dia pecah minyak kejap. Hilangkan bau-bau rempah tu. Masukkan air. Air tu korang masuk banyak-banyak sikit tau. Bila dia dah mendidih, masukkan lagi air. Ni Kak Zai pakai mangga 3 biji. Mangga Kak Zai potong dadu. Mangga harum manis 2 biji yang muda Lepas tu Kak Zai pakai mangga muda, mangga lemak. So korang masukkan mangga, korang masukkan air. Biar air penuh-penuh, dia mendidih. Masukkan garam, masukkan gula Melaka. Okey, biar dia mendidih macam ni. Korang masukkan serbuk jintan putih. Masukkan 1 sudu kecil. Jintan manis 1 sudu kecil. Garam masala. Lepas tu ketumbar. Semua 1 sudu kecil. Lepas tu korang bagi dia mendidih sampai kering. Dia kena gaul-gaul. Jangan biarkan sebab takut nanti dia kering. Bila dia dah kering-kering macam ni, dia nanti melekat ke bawah. So korang kena kacau-kacau dia. Okey, tengok ni ni dah siap dah. Nampak tak? Dia dah pekat macam ni. Ni dah siap lah. Kita dah boleh ambil. Korang try buat. Kalau tak habis, simpan dalam peti air. Esok boleh panaskan, makan lagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.